Assalamualaikum jami'an. Marhaban bikum ila Balaghah Vibes. Okey, pada hari ini untuk episod yang kali pertama saya ingin berkongsi kepada kalian semua tentang at-tashbih. Tashbih merupakan salah satu tajuk dalam ilmu balaghah. Korang tahu tak apa tu tashbih? Okey, tashbih dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai perumpamaan. Jom kita tengok ta'rif ataupun pengenalan tashbih dalam bahasa Arab. At-tashbih huwa musyarikatu amrin li amrin fi sifatin aw akthar bi ihda adawati tashbih. Tashbih merupakan perkongsian antara dua perkara dalam sifat yang sama dengan salah satu alat tashbih. Okey. Contoh, Muhammad kal asadi fi syuja'ah. Muhammad seperti singa dalam keberanian. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa Muhammad dan singa berkongsi sifat yang sama, iaitu keberanian. Okey, sekarang jom kita lihat kepada rukun-rukun tashbih. Terdapat 4 rukun tashbih, iaitu al-musyabbah, al-musyabbah bih, adatut tashbih dengan wajah syabah. Okey, korang tahu tak apa itu al-musyabbah? Al-musyabbah itu merupakan sesuatu benda ataupun orang yang kita nak samakan dengan benda yang lain. Okey, apa itu al-musyabbah bih? Al-musyabbah bih yang kita samakan dengan orang dan benda tu. Dan adatut tashbih merupakan alat-alat yang menghubungkan antara musyabbah dengan musyabbah bih. Akhir sekali wajah syabah. Wajah syabah merupakan sifat yang dikongsi antara musyabbah dengan musyabbah bih. Okey, sebagai contoh, Muhammad kal asadi fi syuja'ah. Kat sini kita dapat lihat bahawa Muhammad merupakan musyabbah. Sesuatu yang kita nak samakan tu, ka merupakan adatut tashbih, al-asad merupakan al-musyabbah bih. Kita samakan dengan apa? Al-asad fi syuja'ah merupakan wajah syabah, iaitu sifat yang dikongsi antara musyabbah dengan musyabbah bih. Syuja'ah tu adalah sifat keberanian. Selain itu, tashbih ini terbahagi kepada 4 jenis, iaitu mursal mufassal, mursal mujmal, muakkad mufassal dan baligh. Korang nak tahu tak apa perbezaan antara keempat-empat jenis ini? Okay, kalau korang nak tahu, nantikan di video yang seterusnya. Aktafi bihadzal qadar. Ila liqa.